Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu kembali kita pada malam ini. Bilangan yang keempat. Kelas tambahan sejarah bersama cendekiawan, iaitu bersama dengan saudara Hakim Danish. Okey, tanpa melengahkan masa, cikgu serahkan pentas ini kepada saudara Hakim Danish. Okey, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua di sini. Boleh dengar clear kan? Boleh. Alright. Kita mulakan dengan soalan ni. Ini soalan bab 3 sejarah tetakan 4. As you can see kat sini boleh rujuk ke surat 58 dan 59. Saya akan bacakan soalan. Pernyataan berikut berkaitan dengan Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua daripada 1939 hingga 1945 berlaku di dua medan pertempuran iaitu di Eropah dan Asia Pasifik. Terangkan faktor-faktor mencetus Perang Dunia Kedua di Eropah. Ya, untuk kelas tambahan ni saya akan bercerita sikit lah tapi tak panjang kan. Okay. Kita mulakan poin pertama iaitu kemunculan ideologi baharu. Kemunculan ideologi baru ada dua. Pertama di Itali. Itali dipanggil fasisma. Fasisma dipelopori, gambar-gambar ni bukan orang sebenar. Dia sebagai karakter-karakter saja. Fasisma ni dipelopori oleh orang yang bernama Benito Mussolini. Ini dia. Ini karakter Benito Mussolini kita untuk hari ini. Okey. Benito Mussolini dia buat dia mempelopori fasisma, ideologi fasisma, dan dia punya ideologi ni dia utamakan kepentingan negara lebih daripada kepentingan individu. Jadi pada diorang negara ni lagi penting daripada diri sendirilah. Paling simple dia katakan. Dan dia seorang ni sebabkan fasisma ni dia dapat kuasai satu Itali. Itu satu poin. Dan fasisma ni dia merupakan ideologi yang melampau dan dia sanggup berperang untuk meningkatkan imej negara. Okay. Dan dia berjaya meluaskan dia punya ideologi dia punya tanah jajahan dia sampai ke Habsyah ataupun dipanggil Utopia. Mana dia? Ini. Dan berjaya meluaskan juga di Albania. Okay, so fasisma kita ada Mussolini daripada Itali. Dia melampau sampai sanggupkan berperang. Dia pentingkan negara lebih daripada individu dan dia dapat luaskan tanah jajahan dia sampai ke Utopia ataupun Habsyah, mana-mana yang senang, dan juga Albania. Mana satu pun boleh pilih. Okey, kemudian kita ada Nazisme yang lebih famous iaitu daripada Jerman. Fasisme ni of course kita tahu dia dipimpin oleh favorite kita Adolf Hitler. Adolf Hitler
dia kata dia rebuild balik negara Jepun selepas Perang Dunia Pertama. Sebab rupanya dia sayang kat negara dia lah. Dan ideologi Nazism ni dia agungkan bangsa Jepun. Jadi betul-betul sayang bangsa Jerman. Jadi dia betul-betul sayangkan negara dia. Dan dalam perjanjian Versailles, salah satu akta dia ataupun intipati dia, Jerman dia ada limit, ada had dalam saiz tentera dia. Tetapi Adolf Hitler ni dia tak kisah. So apa dia buat? Dia besarkan lagi angkatan tentera dia. Dia besarkan lagi angkatan tentera. Hakim memang suka kucing. Boleh dikatakan begitu. Dia besarkan angkatan tentera dia lagi, dan sebab dia besarkan angkatan tentera dia, dia dapat duduki balik, dia dapat ambil balik tanah jajahan yang telah diambil daripada dia, iaitu ini sekejap. Ini Rhineland. Betul? Rhineland. Tak payah kisah Palatinate. Rhineland saja. Jadi kenapa ideologi ni dia muncul kan? Sebab main dia sebab Jerman dengan Itali ni dia tak puas hati dengan perjanjian Versailles. Jadi kita cerita pasal Jerman dulu. Jerman satu, dia hilang banyak tanah jajahan seperti ni, Rhineland ni. Second, tahu-tahu lah dia tak boleh besarkan angkatan tentera dia, dan juga kena bayar pula banyak pembahasan tinggi. Kesian kan? Tak kesian, tak tahu lah. Dan Itali pula, lain. Dia tak kena pempasan, tapi dia tak puas hati sebab dia tak dapat apa-apa pun. Tamak rupanya. Jadi satulah dia tak puas hati. Itali dia tak puas hati sebab dia tak dapat tanah jajahan dalam perjanjian Versailles. Jerman pula dia tak puas hati sebab dia hilang tanah jajahan, dia kena bayar pampasan. Banyak dia hilang. Okay. Moving on. Yang pasal Liga Bangsa, saya tak ada slide sebab saya tak tahu macam ni nak buat. Liga Bangsa, untuk disimplifynya, dia gagal lakukan tugas yang sepatutnya. Tugas-tugasnya seperti tugas-tugasnya seperti gagal menguatkuasakan perjanjian pelucutan senjata. Dia gagal. Seterusnya, dia gagal menangani krisis pencerobohan selepas Perang Dunia Pertama. Nampaknya kalau saya lah kan, saya ambil dia ke atas tadi. Liga Bangsa susah sikit ni. Okay. Jadi saya simplifykan lagi. Simplify. Faktor-faktor yang cetuskan Perang Dunia Kedua dekat Eropah, specifically dekat Eropah, bukan dekat Asia Tenggara, okay? Ialah nombor satu, kemunculan ideologi baharu, iaitu fasisme dan nazisme. Fasisme daripada Mussolini
Mussolini, Benito Mussolini, dan negara, kepentingan negara lebih daripada individu. Nazisme mengagungkan Nazisme daripada Adolf Hitler, daripada Jerman, mengagungkan bangsa Jerman. Itu paling simple lah. Seterusnya, dan ketidakpuas hati dengan perjanjian Versailles. Jerman tak puas hati sebab hilang tanah jajahan, hilang duit, kena bayar pampasan tinggi, dan Itali pula dia merajuk tak dapat tanah jajahan. Ini poin-poin dia. Kita tunjuk sekejap. Dan saya harapkan nak tanya soalan. Saya dapat siapa-siapa nak volunteer jawab soalan tadi? Siapa-siapa volunteer dalam 5 saat? Akak saya terus panggil. Volunteer. Jadi saya siapa? Dalam chat pun tak ada. Nampaknya saya kenalah target orang-orang yang buka kamera. Saya nampak gun waiting tadi senyum-senyum manis, jadi kita pilihlah gun waiting. Ada mic ke gun waiting? Lari ya. Gun waiting, Kavinas, semua lagi. Gun waiting, Kavinas, Pavitiran, Kait cakap slow sikit. Tak ada. Yalah, kita jawablah di sini. Ini poin-poin dia, walaupun saya dah jawab dah soalan tu. Poin pertama, kemunculan ideologi baharu. Tak apalah. Tak ada siapa nak try jawab ni. Tak ada siapa. Saya jawab sendiri. Poin pertama kat sini, kemunculan ideologi baharu. Satu markah. Kita perlukan 6, kita ada berapa puluh kat sini. Jadi kalau paling senang fasisme di Itali, salah. Fasisme di Itali, Nazisme di Jerman, tu poin-poin yang senang nak ingat. Dah dapat 2. Kita paling kenal Adolf Hitler, satu lagi poin. Benito Mussolini mungkinlah tak ingat, tapi kemunculan ni boleh ingat. Angkatan tentera mungkin tak ingat lah. Kegagalan negara bangsa, tak puas hati dengan perjanjian Versailles. Apa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah dapat 6 dah. Itu poin-poin yang paling tinggi. Paling senang nak ingat. Tapi paling senang nak ingat. Okey, soalan seterusnya. Ada soalan? Sesiapa ada soalan? Ataupun kita boleh teruskan ke soalan yang seterusnya. Okey. Boleh teruskan itu? Teruskan je. Okey, soalan seterusnya. Kita baca dulu.
Perang Dunia Kedua meletus apabila Jerman menyerang Poland pada Disember 1939. Perang Dunia Kedua meletus apabila Jerman menyerang Poland pada Disember 1939. Jelaskan perkembangan peristiwa tersebut. Jadi kita nak jelaskan perkembangan. Jangan jelaskan peristiwa yang diorang dah letak kat sini. Jelaskan apa yang jadi selepas itu. Ini sedikit panjang. Kita mulakan penaklukan Jerman terhadap Eropah Barat. Jerman dia dah dapat Adolf Hitler dah dapat angkatan tentera yang dah besar. Jadi dia pun bolehlah menakluk Eropah Barat. Dia conquer lah, senang cerita. Dia conquer Eropah Barat. Pertama, dia jalankan serangan Blitzkrieg, susah nak ingat. Jadi serangan kilat. Serangan kilat tu macam mana? Serangan kilat tu dia akan pergi kat tempat sempit. Dia akan fokus dekat weak point opponent dia. Okay. First apa yang dia buat, dia pergi boom dia punya sasaran musuh dia. So dia boom. Sasaran musuh-musuh dia kita tak tahu siapa, tapi kita tahu siapa yang dia dapat. Jadi kita boom dekat Poland, dia meletup. Kita boom dekat Netherlands ataupun dipanggil Belanda, dia meletup. Kita boom kat Belgium dengan Luxembourg, dia meletup. Begitulah ceritanya. So, selepas tu, lepas dia boom semua benda lah tu, dia jalan ke sasaran serangan boom ataupun mengebom dekat musuh. Apa dia buat? Dia serang guna kereta kebal dengan motosikal. Tentera tu dia bawa motor. Dia bawa motor. Lepas dia bawa motor pula, ni tak ada. Dia bawa motor macam negara apa, macam mana dia takluk Eropah. Dia takluk Poland, Netherlands ataupun dipanggil Netherlands ni Belanda, Belgium, Luxembourg, Perancis, Norway, Hungary, tak ada. Okay. Denmark, Norway kat sini. Kat sini. Norway dengan Perancis dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lupa. Poland. 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 So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yang dia sudah tawan. 7 yang dia sudah tawan. Ingat satu saja dah cukup, boleh dapat satu markah. Tak payah nak ingat punya banyak-banyak. Ingat paling senang lah. Apa paling famous? Belgium famous, Denmark famous, Perancis famous. So
lepas itu, second peristiwa yang seterusnya ialah Britain dia kena bom. Salah. Mana Britain dia kena bom. Macam mana dia kena bom? Dia bom tu. Dia bom tempat-tempat yang dia target tu, dia musnahkan kawasan pelabuhan. Kita try tulis. Nampak tak? Dengan kawasan industri lah. Kenapa dia target kawasan-kawasan ni? Sebab semua pasal duit lah. Kita target pelabuhan, duit hilang. Kita target perandasan, duit hilang. Jadi ekonomi Britain pun turun, merosot. Terjejas. Ekonomi Britain terjejas. Jadi senanglah, mungkinlah boleh dikalahkan dalam perang. So, selain itu, Jerman bukan saja target kawasan perdagangan dengan perindustrian, dia juga target kawasan pertahanan Britain juga. Dia pun naik kapal, dia pun tarik pasal. Lepas dia serang atau musnahkan kawasan pelabuhan dengan perindustrian, dia rosakkan pertahanan udara British juga. Pertahanan udara, lepas tu dia serang laut, dia serang udara. Jadi dalam ni penguruan Britain, nombor satu, dia target kawasan pelabuhan. Dia serang kawasan pelabuhan dan musnahkan kawasan pelabuhan. Seterusnya, dia musnahkan kawasan perindustrian. Seterusnya, dia musnahkan kawasan pertahanan udara dan dia lancarkan juga serangan udara dekat Britain. Semua dia baling dekat Britain. Jadi kalau senang nak ingat, macam mana nak senang ingat? Senang nak ingat. Kita ingat darat, air dan udara. Darat, pertahanan udara. Udara, pertahanan udara, serangan udara juga. Laut ataupun air, serangan di laut, dia lawan kat air lah. Dengan dekat darat, dia serang dan musnahkan kawasan perindustrian. Kita boleh add lagi. Sebabkan dia serang kawasan pelabuhan dengan perindustrian, jadi ekonomi Britain pun terjejas. Rasanya bertambah merosot pun boleh. Okay, next. Ada part 2.
kita ada penyertaan Itali. Jerman dah join. Jerman dah lancarkan semua serangan dekat Eropah, dekat Britain. Tiba-tiba Itali pula dia join. Dia join, apa dia join? Dia nak lawan Britain dengan Perancis. Itali datang, dia isytiharkan dia nak lawan Britain dengan Perancis. Jadi macam mana dia nak lawan? First dia attack Perancis dulu. Macam mana dia attack Perancis? Yang ni bukan kompas yang sebenar. Tapi kita katakan sajalah sini utara, sini selatan lah kan, kita katakan je lah. Okey, jadi Itali buat apa? Dia daripada selatan, dia serang Perancis. Daripada selatan, dia serang Perancis. Daripada utara pula, Jerman pergi join. Jerman serang daripada utara. Jadi dalam bahasa Inggeris kita panggil ni pinch attack. Jadi dua-dua belah dia kena serang. Itali serang selatan daripada selatan Perancis. Jerman serang daripada utara Perancis. Okey, selepas itu peristiwa terakhir kita Jerman dia serang Russia. Jadi Jerman ni dia serang Russia sebelum musim sejuk, sebab Russia lagi sejuk daripada Jerman. Jadi tentera-tentera Jerman ni tak boleh survive kalau dia lawan masa musim sejuk. So apa dia buat? Dia jalankan operasi Barbarossa ataupun kita boleh cakap serangan besar-besaran. Memang betul-betul besar-besaran. Apa Hitler buat? Dia arahkan 3 juta tentera, 3 juta tentera, 3,350 kereta kebal, 3,350 kereta kebal, 2,270 kapal perang. $2,270 kapal perang.
Serangan Barbarossa ataupun serangan besar-besaran ini juga disertai oleh Finland, Romania dan juga Hungary. Jadi tiga-tiga negara ni pun dia join sekali, dia tong-tong sekali dia punya tentera dia, tambah sekali tentera, jadi betul-betul ramai lah. Jadi ini Romania, ini Finland, ini Hungary. Seterusnya kat mana dia pergi serang Russia, dia serang Russia kat tempat boleh dikatakan paling kuat lah. Jadi beranilah juga kan. Dia serang betul-betul dekat bandar utama Russia. Betul-betul bandar utama. Bandar utama seperti Leningrad. Sekejap. Leningrad, Moskow dengan Stalingrad. Tiga-tiga tempat ni ialah tak tahulah sekarang. Dulu bandar-bandar utama dekat Russia dan dia diserang oleh Hitler masa tu, diserang oleh Jerman. Tapi tak silap saya, dia tak berjaya menawan Russia sebab dah masuk musim sejuk. Jadi dia orang tak tahan sejuk, tak bawa jaket. Jadi semua duit-duit yang dia spend 3,350, 2,270, 3 juta tentera semua tu semua bazir saja. Okay, kita kembali kepada soalan. Mana? Okey, untuk simplifykan poin-poinnya, perkembangan peristiwa lepas Jerman serang Poland ni, jadi kita boleh bahagikan ke 4. Mula-mula Jerman dia pergi takluk Eropah Barat. Nombor 2, Jerman bom Britain. Nombor 3, Itali sertai perang dekat Eropah. Nombor 4, serangan Jerman serang Russia. Jadi sebegitu Jerman serang Russia tu dah boleh dapat rasanya 4 markah pun. Okey, ini dia punya jawapan. Okey, sebelum tu siapa-siapa nak cuba jawab tu? Ada siapa nak cuba jawab? Jawab. Banyak poin. Banyak poin. Nak dapatkan 8 markah. Ada siapa-siapa nak cuba jawab? Ke ada soalan yang nak ditanya? So. Ada siapa? Okeylah, kita teruskan. Kita jawab sendiri. Okay. So kita ada 4 poin yang utama, iaitu penaklukan terhadap Eropah dan Barat, pengubungan Britain, penyertaan Itali dalam perang di Eropah, serangan Jerman ke atas Russia. Dari 4 poin dia berlaku. Okay.
Pendudukan Jerman ke atas barat Eropah Barat, Jerman mulakan serangan kilat lagi senang. Dia bom sasaran musuh. Ada serangan daripada kereta kebal dengan tentera bermotosikal menakluk negara di Eropah. Contoh-contoh yang ditawan ialah Poland, Denmark, Norway, Belanda, Belgium, Luxembourg dengan Perancis. Paling senang saya recommend ingatlah yang famous. Seperti Belgium, Perancis. Itu yang paling famous. Lepas tu pengumuman Britain, Jerman lancarkan serangan udara dengan laut terhadap Britain. Jerman serang pelabuhan yang kawasan Perancis dan juga pertahanan udara Britain. Boleh pilih mana-mana satu. Dan dia punya result dia menjejaskan ekonomi Britain. Poin utama kedua ialah penyertaan Itali dalam perang di Eropah. Jadi Itali cari gaduh dengan Britain dan Perancis. Dia isytiharkan perang terhadap Britain dan Perancis. Itali serang daripada selatan, Jerman serang daripada utara. Poin yang agak senang. Lepas tu serangan Jerman terhadap Russia, ke atas Russia, Jerman serang Russia. Okay. Lancarkan operasi besar-besaran. Hitler, ni semua kena hafal banyak. Tapi kalau boleh ingat sajalah. Hitler arahkan lebih 3 juta tentera serang Russia. Tambah lagi 3,350 kereta kebal, 2,270 kapal perang. Disertai juga dengan tentera Finland, Hungary, Romania. Sasar bandar utama Russia, Leningrad, Moskow, Stalingrad. Boleh ke kalau tanpa nombor-nombor tu semua? Cikgu boleh kalau kita tulis poin yang ini tanpa 3,000 nombor-nombor ni boleh ke? Boleh. Tapi tak digalakkan lah. Maksudnya ingat poin lain lah. Tak takut tak markah. Tapi biasanya kita terima. Kita kebal, kita kapal perang. Terimalah. Soalan lebih kurang macam tahun lepas tau. SPM 2024. Kalau awak tengok kompilasi soalan. Tapi dia tak tanya tadi. Soalan tanya perkembangan kan. Tanya perkembangan. Tapi kalau ikut tahun lepas, dia tanya kalau tak silap cikgu, kesan ke? Apa Nanti tengok balik. Cikgu tak ingat dah. Cikgu cari. Apa dia? Tapi dia jawapannya lebih kurang ni lah. Apa-apa teruskan. Okay. Nampaknya ada yang boleh cakap kat dalam ni. Ya, cek. Yusri ada, Kavinash ada, Basic ada. Okay. Kita boleh tanyalah soalan sikit ni. Okay. Saya dah bagi jawapan tadi. Okay. Siapa-siapa boleh bagi jawapan dekat soalan B ni. Perkembangan peristiwa Jerman serang Poland. Siapa-siapa boleh bagi jawapan? Basic pun lari. Gausik pula. Gangweti. Form 4 ada Kai. Tak nak try jawab. Siapa lagi form 4? Tak kenal. Kebal. Lagi lain. Yusri. Kita move on kan. Move on
soalan terakhir dalam bahagian C. Ada soalan? Apa-apa soalan? Tak ada? Boleh move on? Okey. Soalan terakhir kita. Sekejap. Okay. Soalan terakhir kita iaitu soalan kebat. Macam biasa, soalan kebat. Soalan kebat saya tak skema kat sini. Skema dia terlampau panjang. Terlampau panjang. Okey. Jadi soalan dia baca petikan berikut. Tak kena baca semua petikan. Okey. Save the Children dalam laporannya di Dalif Web memberi amaran kanak-kanak Palestin dan Israel akan menanggung kesihatan mental selama bertahun-tahun yang akan datang. Sekurang-kurangnya 65 kanak-kanak Palestin di Gaza, manakala hanya 2 kanak-kanak Israel dilaporkan terbunuh antara 10 Mei sehingga gencatan senjata tercapai. 51 buah sekolah di Gaza pula rosak akibat serangan dan 3 lagi dilaporkan rosak di Israel. Sekolah di kedua-dua wilayah ditutup kerana serangan udara oleh pasukan Israel dan juga roket yang ditembakkan dari Gaza. Ribuan kanak-kanak pula kehilangan tempat tinggal. Kanak-kanak yang hidup dalam ketakutan dengan keganasan yang berterusan boleh mengalami kegelisahan yang berterusan dalam tindak balas fiziologi terhadap tekanan yang boleh memberi kesan jangka panjang, kata Save the Children. www. Okay. Soalan dia tanya, apakah mesej yang disampaikan dalam petikan tersebut dan nyatakan tindakan negara kita dalam isu ini? Kita nampak panjang, jadi kita korek semua benda dalam petikan ni. Ada. Okey. Okey. Pertama. Okey. Pertama, poin yang kita boleh ambil sebanyak-banyaknya harap-harap adalah sampai 7 markah. Nampaknya boleh sampai 7 markah, jadi kita perlu bagi 1 je. Okey. Save the Children dalam laporannya memberi amaran kanak-kanak Palestin dan Israel akan menanggung kesihatan mental selama bertahun-tahun yang akan datang. Ini kita boleh nampak ada dalam satu poin. So, Save the Children ni tahu subjek tapi tak nampak sangat poin. Jadi kanak-kanak Palestin dan Israel akan menanggung kesihatan mental selama bertahun-tahun yang akan datang.
Okey. Itu poin yang pertama. Poin pertama. Okey. Sekurang-kurangnya 65 kanak-kanak. Okey. Poin pertama ni, kanak-kanak Palestin dan Israel akan menanggung kesihatan mental selama bertahun-tahun yang akan datang. Selain itu, seterusnya, sekurang-kurangnya 65 kanak-kanak Palestin di Gaza, manakala hanya 25 kanak-kanak Israel terbunuh antara 10 Mei sehingga gencatan senjata tercapai. Sampai ke situ. Okey, second point. Kita tambahkan penanda wacana. Lepas tu kita salin saja. Okey. Itu poin yang kedua. Nampak? Okey. Seterusnya 51 buah sekolah di Gaza pula rosak akibat serangan dan 3 lagi dilaporkan rosak di Israel. Rasanya kita boleh splitkan pada dua. Nampaknya tak boleh. Okay. 51. Okay. Ini dah tambah seterusnya. Selain itu 51 buah sekolah di Gaza pula rosak akibat serangan dan 3 lagi dilaporkan rosak di Israel. Itu poin ketiga. Okay. Sekolah di kedua-dua wilayah ditutup kerana serangan udara oleh pasukan Israel dan juga roket yang ditembakkan dari Gaza. Betul. Dan juga roket yang ditembakkan dari Gaza. Tapi dalam skema jawapan Yang mana, Hakim? Yang dalam skema jawapan, dia hanya terpotong kat sini. Tak ada. Dia terpotong kat sini. Yang jadi, juga roket yang ditembakkan dari Gaza tak ada. Lepas tu yang keempatnya apa? Yang ni yang keempat ini. Keempat. Oh. Lepas tu dia sambung kat bawah. Dia sambung kat Livon pula. Sebab itulah cikgu galakkan memang copy paste dan tambah wacana, sebab kita tak tahu dalam skema ni jawapan dia yang mana. Macam kita rasa macam benda tu isi penting, tapi bila dalam skema tak ada pula. Bila tak ada, dia tak ada markah lah dekat situ. So memang cikgu suggest 100% suggest memang kena copy paste. Melainkan macam mana melainkan tindakan negara kita tu bagi lebih maksudnya lebih daripada 4 markah, 4 isi untuk yang jawapan kedua. Kan dia ada 2 kehendak, satu message kan. Awak tak garis tu Hakim, garis yang tu message. Dia ada 2 soalan kan. Pertama message. Okay. Kedua message dan juga tindakan negara kita. Okay. So kalau soalan tanya, dia tak tanya bukan message, dia terus tanya, nyatakan tindakan negara kita dalam isu ini. So perlu tak awak ambil message yang kat atas? Jawapannya perlu.
wajib kena ambil juga mesej yang ke atas. Baru kita jawab tindakan negara kita dalam isu ini. Okay. Jadi yang tu 4, maksudnya dia bermula dengan roket yang ditembak dari Gaza macam tu? Tak ada tu. Dia habis dekat Israel. Habis. Oh, yang bawah tu semua dah tak ada dah? Lepas tu sambung kat ribuan pula. Sambung dekat ribuan pula. Ribuan? Oh. Sini. Potonglah, potong yang roket tu. Potong. Kita potong. Dan kebanyakannya kalau awak perasan, mesej ni dia ayat pertama tau. Ayat pertama tu yang dia jadi isi. Dan yang belakang-belakang tu adalah huraian sebenarnya. So yang keempat, ribuan kanak-kanak hilang tempat tinggal. Yang ni kelima. Ribuan kanak-kanak pula kehilangan tempat tinggal. Okey. Poin kelima. Poin kelima. Okay. Dia ada banyak kat sini tu. Sampai 9 dah saya. Isi yang dekat mesej? Jadi kita boleh ambil 7 kat sini, 1 je bagi tindakan. Sebab itulah. Sebab tu kata ada kelebihan daripada awak copy paste dan menambah wacana. Bila awak buat menjawab tindakan tu, awak tak perlu fikir lebih. Tetapi perlu diingatkan kembali, sekiranya tindakan yang awak beri tu tak berapa logik kepada pemeriksa, so dia tetapkan salah. Kan, dia akan jadi salah juga. Tapi kurang-kurangnya awak akan dapat markah juga dekat mesej tu kan. Macam awak cakap tadi 7 kan, dia ada 9 isi kan. Tapi kita boleh tanda tadi bagi tindakan 1. So dah boleh bagi 7. Macam tu. Itu skema dia macam tu. Cara penandaan. Tapi tak apalah. Ini untuk yang tidak mampu untuk memberikan jawapan sendiri secara kebat. Macam tak boleh nak fikir tindakan negara kita dalam isu ini apa kan. Awak just tambah je tindakan negara kita dalam isu ini adalah apa yang bersesuaian. Adalah macam mana? Apa tindakan negara kita? Memberi bantuan makanan. Ya, memberi bantuan kemanusiaan kan. Memberi bantuan kemanusiaan seperti itu dah contoh dah. Menjadi misi pengaman kan. Seperti tadi dah ada markah dah. Menjadi misi pengaman pun dah ada markah lain. Okay. So cukuplah 8 dah. Tapi untuk yang mampu memberikan jawapan yang lebih, digalakkanlah. Bukan digalakkan, dimestikanlah memberi jawapan yang sehabis baik. Okey. Ada ni. Jawapan lain? Jawapan tambahan lain? Daripada misi bantuan, misi pengaman, memberi bantuan kemanusiaan, misi bantuan, lagi apa? Boleh bantu memberi tindakan negara kita? Negara? Negara kita dan pemimpin negara? Apa tindakan pemimpin negara? Memberi kesedaran kepada rakyat. Membuat apa? Memberi kesedaran kepada rakyat. Memberi kesedaran. Macam mana nak beri kesedaran? Yang video-video orang hantar tu. Pemimpin negara ni yang menyerang. Apa yang kita boleh buat? Berdiplomasi lah dengan menyatakan tindakan itu adalah tidak wajar ke, menyuarakan dalam PBB kan.
Apa fungsi PBB? Kan sepatutnya. Boleh memberikan ketidakpuas hati tu. Lagi apa? Yang lain? Jawapan yang lain? Adakah kita boleh membantu dari segi mengambil mereka datang ke negara kita? Tak Pun boleh. boleh juga. Memberi bantuan dengan membawa masuk mangsa-mangsa yang terlibat dengan memberi penginapan sementara contohnya kan. Penginapan sementara dan bantuan sementara perang itu reda. Contohnya lah kan. Okay, lagi? Sebab dulu kita memang boleh ambil mereka tapi sekarang memang teruk lah. Langsung tak boleh, kita nak masuk pun tak boleh, tengok lah macam mana Sumut Flotilla kan. Siapa yang mengikuti perkembangan Sumut Flotilla, bagaimana mereka walaupun nak memberi bantuan makanan pun, nak beri bantuan susu pun mereka tidak bertoleransi tentang itu kan. Mereka tahanan tu, mereka ambil, mereka curi bantuan makanan tu. Lepas tu diumpan pula makanan-makanan tu. Ditaburkan dan bila mereka kutip bantuan yang diberikan tu tapi tapi telah diserang pula kan. Jadi menjadi umpan kepada mangsa-mangsa ni. Tapi adakah sepatutnya mereka diperlakukan begitu kan? Sedangkan yang tinggal tu yang tak bersenjata, yang kanak-kanak, wanita, mereka bukan berperang, mereka membuat kekejaman, genocide. Okay. Kalau nak cerita pasal ni memang sedih ya. Okay, ada? Ada lagi? Ada yang memberi ni? Macam hari ni macam sunyi je. Okey, kalau ikut skema, apakah jawapan yang sebenarnya? Kalau untuk tindakan tu, lebih kurang? Tindakan complicated. Lebih kurang. YB Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan. Tak dengar. Saya terus share itu. Okey. Tapi ada tak antara yang jawapan cikgu tadi tu betul? Ada dalam skema? Ada ya, bantuan kemanusiaan. Menyuadakan dalam PBB saya rasa ada. Betul. Okey. Ini skema dalam petikan, maklumat dalam petikan. Ini jawapan-jawapan untuk tindakan negara kita. Kan PBB. Berhubung. Dalam PBB ada. Desakan Malaysia untuk membuat gencatan senjata semata. Okey. Menegaskan kepentingan penghantaran bantuan kemanusiaan tanpa sebarang halangan untuk menangani
pembinasaan kemanusiaan, mendesak supaya Israel bertanggungjawab ke atas tindakannya yang terang-terangan melanggar undang-undang antarabangsa. Yes. Dia kena mendesak, menegaskan, guna kata kerja yang begitu. So, Menyuarakan. kalau memberi kesedaran kepada rakyat itu, Peranan kerajaan memberi kesedaran boleh, dan memberi menyokong menyokong tindakan rakyat yang menyokong perjuangan Palestin ini. Boleh. Okey. Lagi? boleh. Ada siapa nak tambah? Okey, 9 lebih dah ni. Alright. Hari ni tak banyak respon Tak banyak tu. Sebab diorang terror ni, topik ni agaknya kan. Semua boleh jawab. Okey. Topik ni simple je ni. Okey, ada? Boleh kita ambil gambar? Semua? Dah ya? Hakim dah? Okey. Yang lain? Jelas ya? Apa yang terangkan dengan Hakim tadi? Step by step dia terangkan. Okey, dengan merujuk. Okey. Okey, yang lain mana? Muka yang lain? Baik. Apa lagi? Buka kamera. Siapa tu? Boy. Okey, kejap. Cikgu lupa nak tutup stop recording.